1 hari bulan 2 kita orang nak bergerak ke Batu Pahat bersama Ligut. Baru berkenalan kat dulu ni. Kumpul kat sini R&R Kulai. Okay. They whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up morning, scary silence in the bedroom and all around. Touch me now, close my eyes. Must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. The moment we touch, till the time had run out. Selamat pagi. Sekarang kita berada di nasi ayam apa ni? 3 hari. Nah, nasi ayam 3 hari bersama dengan kawan-kawan ni. Sama. Ayam. Motor besar-besar. Okey. Sekarang kedai baru nak buka. Kita masih menunggu kedai ni buka. Lagi 10 minit. Okey. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Bukan tanpa Tuhan hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, bila hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Segalaku bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu,
Nanti biar aku jual. Air keduk. Air ciduk. Untuk Sapu. Kau nak sapu nak buat swimming tu. Video. Masing-masing semua menunggu giliran untuk naik bot. Ani nak buat dah. Tidak mahal. Jadi kalau tak ada tiket jadi seram kan. Berenang. Dia nak duduk belakang Itu boleh pak, duduk belakang. Duduk kat pelampung atas pun boleh. Kalau tak muat. Ini pegang tu. Macam tidur. Di tangan bang. Boleh lah. Oleh saya iaitu saya Syarul dan juga adik media kita. So segala momen-momen akan ditangkap oleh beliau ni. So kalau rasa-rasa nak gambar comel-comel dalam TikTok, get ready je. Ni adik Das. TikTok, nama TikTok Yuk BP Cruz. Dia saya. Tak apa, sekarang ada AI, jangan risau. Okey, perjalanan kita akan ambil masa lebih daripada 45 minit pergi dan balik. Sebab sekarang ni air pasang. Jadi ada lokasi yang kita kena slow lah. Saya difahamkan ni dia punya rider Betul Apa nama grup? Oh, bebas. Kira calon bebas lah ni Tapi campur-campur ni daripada satu negeri ke? Daripada mana? Pasir Gudang, Johor lah. Kawan ni komuniti Johor. Ada orang Batu Pat? Muar ada, Batu Pat ke? Tapi bukan gear rider lah. Orang Batu Pat tapi bukan gear rider. Satu bendera Malaysia, satu bendera Indonesia. Kenapa ada dua bendera? Sebab dia menghubungkan antara dua negara, iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Barang apa dia bawa? Contohnya barang kering dapur lah, macam gula, garam, tepung, ataupun kelapa. Kalau macam barang-barang kering tu macam tilam, bantal, katil, banyak lagi lah. Oh ni. Kalau nak saya sebutkan satu persatu, sampai ke habis trip lah ceritanya. Okey, yang ini kapal daripada Indonesia. Masih orang hantar barang setiap kat hari sini. kecuali cuti umum. Tu sebab tu ada orang kat dalam tu. Orang tengah berehat. Allah hai tu Okey, dia daripada Indonesia, kapal daripada Indonesia. Okey, kemudian pandang di sisi sebelah kanan. Okey, yang saya nak tunjuk tu bukan lori, tapi saya nak tunjuk tu pondok tu. Pondok yang kecil comel tu. Okey, pondok tu sebenarnya adalah peninggalan sejarah untuk Batu Pahat. Rasa-rasa apa peninggalan sejarah dia tu? Muzium bukan. Betul. JP lama. Oh. JP penambang lama.
Okay, jeti penambang lama. Kali terakhir beroperasi sekitar tahun 1967. Sebab apa? Sebab waktu tu jambatan dah siap dibina dan dirasmikan pada Julai 1967. Rasa-rasa siapa dah lalu jambatan tu? Sebelum Jambatan belakang kita tu? yang Dah. atas tu. Berapa kali? Pernah kira tak? Burung ada Apa burung. nama jambatan tu? Burung bangau. Itu. Jambatan Berserai? Salah bang. Jambatan apa? Salah. Lagi apa? Siapa boleh jawab? Okey, ni adalah tokong cari jodoh. Siapa nak cari jodoh boleh cari kat sini. Enak. Ini bukan saya review cerita. Enan? Adalah Enak. jadi tempatan yang Ni tokong cari jodoh. Kau dekat Batu Prat ni ada banyak. Dan actually adalah jeti Jabatan Perikanan Malaysia. Oh. Jadi ada yang tahu tak apa tugas Jabatan Perikanan? Tak tahu. Tangkap ikan. Supply ikan. Salah bang. Jeti nelayan penduduk rumah pangsa jalan pantai. Okey, saya terus terang cakap, ini adalah nelayan yang tidak menangkap ikan. Jadi betul tu. Ke mana dia nelayan boleh tak tangkap ikan Ya. Selalu kita dengar nelayan tangkap ikan kan. Nelayan ni tak tangkap ikan. Dia beli ikan. Ini adalah nelayan kiram. Sedang ambil kat laut. Ini cuma jeti ni je lah. Bukan, dia kerang liar. Dekat tu beli kerang dekat pasar. Okay, berapa sekilo bang sekarang? Mahal. RM18. Ikut saiz lah kan. Okey, kalau anda beli di jeti nelayan ni, anda boleh dapat dengan harga sekilo RM7. Sebab dia harga nelayan. Dia belum pasar lagi. Dia supplier lah. Dia bukan peruncit. Yang itu jeti nelayan, jeti Pak Arab. So nak sewa bot, nak mancing kat sungai ni. Sebab sungai ni tengah fenomena udang galah, sepet biru. Jadi biasa dia orang sewa dekat situ. Okey, yang ni jabatan custom. Custom ni lah, kalau putus stok di YouTube, apa lagi? Canon. Kerja dia orang lah. Abang isap buka apa? YouTube saya tak kawan. Di plan ke Body Plan? Saya di plan bang. Di plan. Guna garam. Guna garam lagi klasik. Tapi bang, lagi keras harga yang jual kat luar tu. Okey, so sekarang ni dekat Penguasa Maritim. Okey, ni yang cegah undang, ada yang cegah jenayah, yang tangkap orang jahat. Tugas dia sama je macam polis JPJ. Cuma dia, okey, kalau dekat darat biasa saman berapa? 300. Okey, kalau kena saman dengan ni minimum 10,000. Minimum yang bukan maksimum. Dia antara dua je. Dia sebab compound ni tak boleh bayar di kaunter. Dia just boleh bayar melalui mahkamah sahaja. Jadi kalau tak mampu bayar, kedua ni adalah penjara 2 tahun. Okey, kalau yang tadi tu untuk sewa mancing udang di sungai, dekat situ boleh mancing, sewa bot untuk mancing di laut. Cuma dia ada nak mancing di sini. Okey, saya bagi tahu awal-awal sebab ramai yang tak dapat info ni. Sebenarnya nak pergi mancing, nak sewa bot ke ataupun nak mancing kat sungai ke kat laut, perlu mohon lesen. Tahu tak? Kita tak tahu. Lesen ni wajib mohon dan harganya sentiasa berubah. Lesen nak mohon kat mana? Dekat Jabatan Para Isteri. Orang sebelah ada lah kan? Duduk je bang. Lesen kan mahal tak? Mahal tak lesen bang? Tak mahal lah, alhamdulillah syukur. Berembang atau orang panggil dia pokok berada. Ni pokok berembang lah. Yang tepi-tepi ni. Okay, yang kedua paling banyak adalah pokok nipah. Kalau pokok nipah ni macam pokok sawit. Tu macam pokok nipah. Apa ni? Tu pokok nipah. Okay, kemudian haiwan pula. Okay, haiwan kita ada 3 spesies burung bangau, iaitu burung bangau botak, burung bangau China dan juga burung bangau putih.
Kemudian kita ada juga memerang, burung helang, burung camar laut. Dan yang terakhir kita ada 3 spesies buaya. Ada udang galah mesti ada buaya. Biasa dengar kan? Ada udang galah mesti ada buaya kan? Ada bang. Okey, dia ada 3 spesies. Spesies yang pertama adalah buaya tembaga. Okey, rupa dia macam mana? Kalau pernah nampak, buaya dia badannya warna kuning-kuning. Lepas tu mulut dia macam ada moncong virus tu. Tu buaya tembaga. Nampak bang? Yang kedua adalah buaya katak. Buaya katak ni spesies dia badan dia besar, lebar, warna hitam. Dekat atas badan tu macam ada duri-duri. Okay, yang ketiga, alamak. Okey, ini adalah spesies yang sentiasa membiak dan antara spesies paling ganas di dunia. Pernah tengok National Geographic tak? National Geographic pernah tengok tapi tak ada dalam tu. Sebab spesies ketiga ni adalah buaya darat. Abang tu cakap betul lah. Cuma awal sangat bang. Awal sangat bagi tahu. Kapal besar. Dia terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, shipbreaker. Yang kedua, shipyard. Shipbreaker ni apa? Shipbreaker ni adalah kawasan untuk lupuskan kapal. So kapal dah tak guna pakai, dia orang akan potong-potong, jual lah bahan-bahan dia. Antara bahan-bahan yang berharga adalah besi padat dan juga tembaga. Itu shipbreaker. Kawasan yang kedua adalah shipyard. Shipyard ni untuk apa? Untuk servis dan juga repair. Dia macam bengkel lah. Okey, cumanya kapal-kapal ni dia bukan asal batu pahat tapi daripada luar. Macam mana kita nak tahu? Okey, boleh tengok contoh kapal warna biru ni. Kat belakang tu ada tulisan kan? Okey, yang belah atas tu Mesul 337 tu adalah nombor pendaftaran kapal tu. Macam motor lah nombor plate ataupun kereta nombor plate. Okey, belah bawah tu Ulaan Bata. Okey, Ulaan Bata tu adalah nama tempat didaftarkan ataupun kapal tu berasal daripada sana. Jadi Ulaan Bata kat mana? Mongolia betul. Mongolia. Tengok macam Indonesia kan? Ulaan Bata, tapi dia sini daripada Mongolia. Okey, yang warna hitam ni yang tengah proses potong. Daripada satu kapal yang orang kata sempurna, dah tinggal separuh tu selesai. Tinggal separuh. Ni boleh tengok dekat darat tu. Tu dia tengah buat proses tampal, tengah buat proses repair lah. Dia repair kapal. Bukan Titanic ke, bukan kapal cruise ke, bukan. Tapi ini adalah kapal pasir. Kerja dia adalah sedut pasir. Di kawasan pelabuhan terbesar di kawasan selatan. Cumanya kita ada import satu barang daripada Indonesia. Dia satu jenis je, tak ada barang lain. Jadi rasa barang apa? Kelapa, betul. Okey, kelapa tu kita import daripada Indonesia, hantar ke sini. Kebiasaannya dia akan hantar ke kilang untuk proses santan kotak. Kita pasal santan kotak, akak-akak rumah pakai brand apa? Santan Kara. Kita pakai Kara ke ni? Okey, Kara adalah produk 100% yang diproses di Indonesia. Barulah dia import bawa masuk ke sini. Okey, after this boleh tak kita support brand lokal? Okey, dekat Batu Pahat ada satu kilang, nama kilang dia Linaco. Dia keluarkan brand apa? 2 brand. Brand Rasaku dan juga brand Ayam Brand. So kalau tak suka pakai Ayam Brand, bolehlah cuba Rasaku. Rasa hitam bang? Macam mana abang boleh tahu rasa hitam? Abang ada kawan Indonesia bang? Kalau macam ni 40 minit lah. Okay, yang ketiga terakhir, yang nama dia adalah Layar Seri. Yang ni kena catat satu bot. Kita bawa sampai mana? Pakai minyak beku Pulau Selo. Perjalanan 2 jam pergi balik. Tapi harga dia catat bot lah. Catat bot 900, boleh bawa muat 24 orang. Jadi 24 orang kalau bahagi 900 lebih kurang dalam
38 berapa sen macam tu lah. Untuk seorang. So kalau contoh 2 jam pergi balik. So nak bawa makanan okey, tak ada masalah. Sebab macam sebelum ni ada satu family tu dia buat birthday party kat dalam ni. Dia bawa siakap steam set dengan tom yum. Sekali dengan pinggan mangkuk tu lah. Seronok sebenarnya. So kalau waktu tu terpulang, nak ambil waktu pagi ke, tengah hari ke, ataupun nak ambil waktu sunset. Kalau nak ambil waktu sunset, naik pukul 6 petang. Itu waktu sunset lah. Okay, saya ada soalan yang terakhir saya nak tanya. Saya memang suka bertanya-tanya kan. Okay, soalan ni saya nak test keberanian dulu. Sama ada berani ke tak nak jawab soalan saya. Kalau berani, angkat tangan. Kalau dapat apa? Ada lah bang. Sebab tu saya nak tengok berani ke tak berani. Baru saya bagi soalan. Okay, angkat tangan sampai yang berani. Angkat kan? Okay, angkat berani. So angkat ni seorang ke? Atau ada yang lain? Tak ada? Angkat kan? Tapi yang husband angkat kena support tau. Yang lain tak berani Sebab tu saya nak test keberanian. Tengok berani ke tak berani abang. Test berani je. Okay, cuma saya boleh cakap saya bagi soalan ni sekali je. Tak ada kali kedua dan tak ada peluang kedua. Dia memang perempuan yang balik laki-laki tak balik. Okey, yang berani tadi 1, 2, 3 kan? Okey. Soalan dia adalah siapa nak lepak luar ambil gambar? Tak ada. 1, 2, 3 gambar lagi kan? Itu bukan soalan. Saya cakap tadi saya nak kasi dulu keberanian. saja mengiringi sungai Batu Pahat. Okey. Siapa yang nak datang ke sini boleh datang ke York Jetty Ferry dekat Batu Pahat lah. Ini cruise dia. Serai. Jetty York Batu Pahat Cruise. Terima kasih. Jumpa lagi. Kita dah sampai di restoran Berani Power Batu Pahat. Bisa mentangan ikut. Ramai juga lah. Orang cari tempat yang ada duduk. Ada parking kat situ. Dan ada
Alexander Junior. Ya. Sini pun boleh juga. Kami tunggu kat depan mana ada kursi lah. Oh, kursi lawa. Oh, ada. Kat dalam lah, ada aircon. Kat dalam ada aircon. Bawa tak? Bawa. Okey, tengah menanti. दिल 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 दीवाना दीवाना प्यार 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 में पागल पागल दिल 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 दीवाना हो गया हो गया हो गया हो गया रे प्यार 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 में पागल खो गया खो गया खो गया खो गया रे बोलो ना अब क्या करें या तो जिए या तो मरे बोलो ना अब क्या करें या तो जिए या तो मरे kita hiking kat Taman Botani Batu Pahat. Oh, kat atas ni ada apa? Ada tasik lah. Wah. Tapi pagarnya tutup Sana dia sampai sana. Pagar mana? Tu nampak tu. Oh. Ada apa? Akak masuk bawah sini. Ikan. Ui. Ada ikan. Dilarang mancing buaya. Ada buaya ke? Tadi ada larang mancing buaya. Berangan. Bukan berangan kan? Wah, tasik tu cantik lah. Yang sana. Cantik. Tai. Tai kau. Akak langit dia. Oh, pergi mana ni? Dia pergi sebelah sana. Tu sana. Akak nak buat video ke? Ambillah gambar ramai tu. Gambar sengit. Buat YouTube. Happy? Are you happy? Happy. Okey. Happy dulu. Minggu depan puasa. Puasa Cik Inggu. Selfie macam kat mana? Long, aku tak pandai selfie long. Tangan aku pendek. Cantik lah kena bersepah. Betul ambil gambar. Selfie kat depan. Oh, ada lotong eh. Alah lo.
Itu apa yang apa? Ah, tu anak dia. Tu anak dia ada yang ni, lotong ni anak dia yang colour gold tu. Wah, hai. Bye. Sinar mentari senja mendung menyelubungi melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi laksana embun pagi yang menyirami. Pintamu keterlaluan meligai puncak kayangan tak bisa ku tunaikan. Hanyalah syair sendu yang dapat ku tinggalkan untukmu. Kita hanyut di buai gelora, kita layarkan kamar bahtera. Akhirnya tenggelam karam di lautan cinta. Patah tumbuh hilang berganti, mengertilah. Walaupun berbeza zahirnya, terimalah. Yang rasa hatiku bertemu kenalan baru. Semalam bila ku pulang dari perjalanan, oh, 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 oh. Dia berjalan sungguh bergaya, ku tegur sapa, dia ketawa. Ku iring dia jalan bersama. Oh, 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 oh,
terharu bila lagi bertemu dia, kenalan baruku. Au 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 au, au 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 au. Dia berjalan sungguh bergaya, ku tegur sapa, dia ketawa. Ku iring dia jalan bersama. Au, 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 au. Dia mengikat hatiku hingga aku terharu bila lagi bertemu dia, kenalan baru.